Okay, so kita ada Mercedes, Chickedis, Slip Disc macam-macam kita ada ini. Alright kan, so kembali lagi bersama Transmatic Auto Benz. Okay, so macam kau tengok kat Transmatic Auto Benz Puchong ini memang kita agak padat lah. Tengok kat belakang ni kereta Q tunggu Q nak masuk workshop untuk repair. Sebab apa Q? Jom kita tengok belah dalam pula. Okay, kau tengok belah dalam Satu, Mercedes, 2, 3, 4, 5, 6. Zoom. Okay guys, so ini kita update sikit progress job-job yang dekat workshop kita lah. Okay, untuk korang tahu sikit kat Transmatic Auto Benz ni apa benda yang kita orang buat. Okay, untuk mengatakan korang kat Transmatic Auto Benz memang kita orang banyak buat Mercedes lah, macam kau tengok sendiri. Okay, beratur kereta Mercedes nak repair kat sini. So ini kita nak share sikit apa job-job yang ada kat Transmatic Auto Benz dan apa yang Transmatic Auto Benz boleh buat lah. Okay, so macam kau tengok, so ini kita ada sebiji W212. Ni adalah model 212 Blue Tech Hybrid Blue Tech Hybrid. Kereta ni datang kat kita dengan isu gearbox dia tak boleh engage. Okay, masuk D, masuk A, dia tendang balik GN lah. So ini yang selalunya ada isu dengan TCM ataupun gearbox tu sendiri problem lah. Okay, so selain daripada tu kita ada left hand drive gang. Okay, bukan kidal ni left hand drive. Okay, bukan kidal, right? So ni kereta left hand drive CT100. Macam kau pernah tengok sebelum ni, kereta ni pernah masuk kat kita orang dengan isu transfer box dia problem. Tu dah settle lah. So hari ni dia datang untuk buat repair dengan berkaitan dengan power steering lah. Dan cerita dia ada isu dengan power steering leaking gang. Okay, so selain daripada ni kita ada ni GLA. Jom dekat sikit. Okay, so GLA ni datang kat kita orang dengan isu leaking lah. Okay, dia nak check leaking coolant dan juga leaking minyak hitam lah. So dia datang kat kita orang itu, dia ada dua isu. Leaking coolant dia dah settle lah. Kita dah buat balik, dah settle. Rupanya isu dia dekat problem penutup cap ni je gang. Okay, so dia ada isu dengan leaking kat ni lah, radiator cap ni je lah. Okay, so ni adalah radiator cap yang elok. Nampak ni o-ring dia duduk kat tempat lah. Lepas tu dia ada tapak dia. Okay, ni yang rosak, nampak ni tapak plastik keliling dah habis, hilang lah. Nampak dia punya o-ring pun boleh cabut macam tu lah. Okay, so ini adalah lebih kepada masalah barang plastik lah. Okay, dah cukup 5 tahun 7 tahun. Korang kalau pakai kereta Mercedes 5-7 tahun boleh standby lah part-part plastik kat bahagian sistem coolant kau. Tengok macam kereta ni lah. Isu dia simple je, radiator cap ni saja gang. Alright, and then dia datang untuk check benda lain lagi adalah dia punya isu leaking dekat dia punya pipe turbo. Nampak ni pipe turbo baru kita dah tukar lah. So ni lepas running kita untuk double check balik lah leaking tu masih ada ataupun tidak. Okay, next kita ada W205. So W205 ni tak lain dan tak bukan masalah dengan so ni adalah thermostat lah. So kereta ni datang kat kita dengan isu leaking coolant. So bila kita check, tak lain dan tak bukan masalah dia thermostat yang dia perbuat daripada apa benda lagi kalau bukan plastik gang. Nampak ni, nampak perang. Okay, so isu dia lah material coolant system dia dah reput ataupun ni lah perang macam kau tengok ni. Okay, dia dah brittle lah kita panggil. Alright, ni kalau tekan pakai jari boleh patah. Ni nampak, ambil kau nampak. Okay, so ni yang terekam isu jugalah untuk model-model W205. Kalau dah 7 tahun 8 tahun thermostat ni boleh standby kan. Okay, W205 selain daripada isu coolant dia ada satu masalah lagi lah. Okay, pak, kalau dah keluar mesin ajaib ni, mesin high pressure low pressure ni, nampak dengan apa namanya meter-meter macam ni. Ni kereta ni datang dengan isu aircon gang. Okay, kau bayangkan dah pakai Mercedes, aircon tak sejuk, apa barang pakai Mercedes, right? So ni kereta ni tengah dalam proses checking lah, dia isu aircon bocor. Right, so ni tengah dalam proses untuk pencarian lah. Senang cerita nak cek bocor tu kat mana. Okay, memang common issue untuk W205 selalunya cooling coil lah. Alright, tapi bukannya aircon gas bocor terus kita tembak cooling coil, tak. Untuk sistem aircon, kalau ada isu bocor, kalau kita nak cek, kita kena masukkan dia UV dye lah. Kita panggil UV dye detector. Okay, dia berwarna macam ni gang, nampak? Inilah. Ni adalah minyak kompresor yang ada UV dye detector kat dalam lah. Okay, bila ada UV dye detector tadi tu, dia memudahkan proses kerja untuk cek bocor lah. Okay, ada bocor kat mana, kita boleh trace lah bocor tu kat mana. Okay, gang, so korang pengguna Mercedes kat luar sana, kalau ada masalah dengan Mercedes korang, boleh roger kita orang Transmatic Auto Benz di Taman Putra Perdana Puchong, berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah. Untuk korang yang berada di Nilai, Enstech, Sendayan, okay, boleh roger Transmatic Auto Benz di cawangan Nilai Impian kita orang gang. Apa roger.